membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Nama di Hapadan 14 November 2025. Roma bab 12 ayat 5 dan 6. Begitu jugalah kita yang ramai ini, semuanya anggota satu tubuh dalam Kristus dan saling memiliki. Kita mempunyai kurnia yang berlainan menurut kasih kurnia yang diberikan kepada kita. Jurulatih sering berkata bahawa nama di bahagian depan jersey lebih penting daripada nama di bahagian belakang. Waktu saya bermain bola sepak di sekolah menengah, jersey kami langsung tidak mempunyai nama di bahagian belakang. Kadang-kadang, saya tidak puas hati dengannya. Biasanya, bila saya mencapai sesuatu yang saya fikir patut diberi tepukan, saya begitu inginkan penyokong-penyokong berdiri dan memuji saya. Saya juga berharap mereka dapat melihat nama saya yang di belakang jersey. Akan tetapi, apabila saya melakukan kesilapan atau dikenakan hukuman, saya sangat gembira dapat bersembunyi di dalam kumpulan saya. Namun begitu, kamu tidak boleh bersembunyi daripada pasukan atau jurulatih kamu. Mereka tidak memerlukan nama di belakang jersey untuk memanggil kamu dan ini adalah keindahan menjadi sebahagian daripada sebuah pasukan. Pasukan boleh membantu kita dalam daya fikiran yang mementingkan diri sendiri. Dalam kitab Roma bab ke-12, Rasul Paulus menyeru jemaah Kristian di Roma supaya mereka keluar daripada cara berfikiran lama, iaitu dari pola zaman durjana ini. Paulus telah mengajar bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan kita daripada cara berfikiran begitu dengan memberikan penawar kepada pemikiran yang mementingkan diri. Paulus merumuskan semuanya dengan ungkapan ini, iaitu kasih kurnia Tuhan. Kasih kurnia Tuhan menerbalikkan corak zaman durjana ini dan membetulkan kedudukannya. Kasih kurnia Tuhan tidak memadamkan nama kita tetapi menempatkan kita di tempat yang sepatutnya dan dalam susunan yang betul. Kasih kurnia Tuhan meyakinkan kita bahawa kita dikenali, diterima, ialah ahli pasukan, dipanggil dan diutuskannya. Kasih kurnia ialah sikap yang bertumpu kepada orang lain kerana Tuhan ialah Tuhan yang mementingkan orang lain. Tuhan bukanlah pesaing tunggal tetapi sebuah pasukan abadi yang terdiri daripada tiga pihak, iaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa mendahulukan Anak dan Anak juga mendahulukan Bapa. Ini ialah semangat berpasukan di antara mereka. Kerja berpasukan adalah intinya. Anak Tuhan menjadi manusia seperti kita. Dia menyertai pasukan kita untuk membetulkan cara berfikiran kita. Gaya hidupnya yang mendahulukan orang lain mencapai kemuncaknya dalam pengorbanan dirinya untuk kita di atas kayu salib. Dia bangkit semula dari kematian untuk meletakkan nama Tritunggal ini, iaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus di hadapan kita. Bagaimanakah pasukan ini berfungsi? Seorang sahabat saya mengongsikan pemerhatiannya. Pada suatu pagi Ahad di gereja, dia melihat pasukan Yesus dalam lakonan. Dia melihat tubuh Kristus melakukan perkara-perkara yang penuh dengan kasih. Pemerhatiannya termasuklah menyambut seorang gelandangan sebelum ibadah pagi, menghantar pulang dua orang selepas ibadah, membersihkan tempat selepas perjamuan kudus, memberi nasihat pekerjaan kepada siswa baru, mendamaikan sebuah perselisihan, memberi sedekah kepada pengemis, memanaskan makanan tengah hari untuk seorang, membantu seorang dengan alat pendengaran mereka, membaca Alkitab kerana lewat beribadah dan ketawa bersama mendengar jenaka yang lucu. Tiada satu darinya layak menerima tepukan mengikut piawaian stadium. Akan tetapi, bukankah pasukan Yesus mempunyai fikiran yang berbeza mengenai perkara-perkara yang tersenarai di atas? Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih kerana menerima saya ke dalam tubuhmu, pasukanmu. Amin.